الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ضد ولا زوجة ولا ولد له ولا أين ولا جهة له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إخلاص النية في القول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Amin ya rabbal alamin. Kita ikhlaskan niat kita kerana Allah pada menghadiri majlis ilmu agama, dan kita niat i'tikaf di masjid ini. Seterusnya kita mulakan dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, semua sihat insyaAllah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mudahkan kita, Allah Ta'ala berikan kepada kita kesihatan yang baik, Allah Ta'ala berikan kita kemudahan untuk kita sama-sama solat berjamaah di masjid ini. Allah berikan kita peluang untuk kita masuk ke tahun baru ini. Mudah-mudahan tahun 2025 ini menjadi tahun yang lagi baik daripada tahun yang lalu. Mudah-mudahan dengan masuk tahun baru ini, umur kita makin bertambah, dasar kita makin lemah, dosa-dosa kita makin bertambah jika tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharapkan agar kita bertaubat kepada Allah pada setiap masa, setiap kali kita melakukan kesalahan. Pada tahun ini kita mengharapkan untuk kita azam baru, kita ubah perangai. Lagi-lagi lah sekarang ini kita bakal masuk ke Ramadan. Tak lama lagi kita bakal masuk bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang Islam, yang mana pahala digandakan berlipat-lipat kali ganda besarnya. Maka sebab itu orang Islam, mereka apabila mereka masuk Ramadan atau apabila mereka masuk Syaban ataupun Rajab Syaban, mereka dah mula biasakan diri mereka untuk bangun malam. Mereka dah mula untuk panaskan badan supaya mereka badan mereka boleh sesuai ataupun boleh biasa dengan amal yang banyak, supaya bila kita masuk Ramadan tak ada jasad kita terkejut tiba-tiba kita kena buat tarawih 20 rakaat. Sebab tu ramai di kalangan kita kadang-kadang kita dah malas 20 rakaat, letih, nak buat 8 pun tak nak juga kan. Jadi orang pada zaman dahulu, mereka nak sebelum masuk Ramadan mereka dah biasakan diri mereka untuk perbanyakkan solat-solat sunat, untuk perbanyakkan bacaan Quran, supaya mereka boleh istiqamah pada bulan Ramadan untuk mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Baginda pernah berkata, bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Nabi kata, sungguh rugi orang yang masuk Ramadan, mereka keluar balik Ramadan tapi mereka tak diampunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sambung kita pada syarah Sulamat Taufiq ini. Yang tak ada kita boleh ambil dekat Shopee. Shopee ada jual Sulamat Taufiq ada, tapi karangan lama. Dia cetakan yang lama, iaitu yang dikarang oleh ulama Yaman pada zaman dahulu dan dimodernkan oleh ulama Fatani yang bernama Sulam Al-Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani. Jadi kita masuk kepada maksiat lisan. Kita dah habis sebelum ni maksiat mata dan juga maksiat perut dan juga maksiat tangan. Sekarang kita masuk kepada apakah maksiat-maksiat yang bakal dibuat oleh lidah kita. Dan untuk pengetahuan semua, lidah kita inilah anggota badan yang paling banyak buat dosa. Walaupun lidah kita ni kecil dagingnya kecil, tapi bahayanya sangat besar.
Ini sesuai dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah bersabda, "Aktsaru khataya bani Adam min lisanihi." Baginda berkata, kebanyakan dosa anak Adam itu adalah berpunca daripada lidah. Sebab itu dengan lidah, seseorang dengan mudah dia boleh jatuh dosa. Sebagian mereka dengan lidah juga, dengan sebab lidah, seseorang itu boleh terkeluar daripada Islam jika dia menghina Allah, mencaci maki Islam dan juga selainnya. Maka sebab itu, Nabi suruh kita perbanyakkan diam. Jangan cakap banyak melainkan benda-benda yang baik sahaja. Ulama dah sebut dah, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Siapa yang cakap banyak, maka banyaklah kesalahannya. Dan para malaikat, iaitu malaikat raqib dan juga atid, mereka tak akan tidur untuk mereka tulis segala perkataan yang keluar daripada mulut kita. Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Mafhumnya, tidaklah diungkapkan oleh manusia itu melainkan kesemua perkataan akan dicatat oleh malaikat raqib dan juga atid. Sama kita, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa min ma'asil lisan al-ghibatu wa hiya dhikruka akhaka muslim bima yakrahuhu mimma fihi fi khalfihi. Iaitu daripada maksiat-maksiat, dosa-dosa yang berkait dengan lidah kita. Kita mesti kena tahu apakah dosa yang bakal dibuat oleh lidah. Kita tahu benda ni untuk kita menjauhi. Orang tak mengaji ilmu agama, dia tak tahu, tak pernah belajar langsung apakah dosa lisan, maka barangkali kemungkinan besar dia termasuk pada dosa lidah dalam keadaan dia sangka dia buat benda yang betul. Faham? Pertama sekali ulama sebut antara dosa lidah yang paling banyak berlaku adalah al-ghibah, iaitu mengumpat. Apakah maksud mengumpat ini? Mengumpat ini maksudnya wahya dzikruka akhakal muslima bima yakrahuhu mimma fihi fi khalfihi, iaitu seseorang menyebut perihal saudaranya se-Islam di belakangnya, yang mana kawan tu kalau dia dengar dia akan benci. Apa dia? Saya ulang balik. Ini definisi mengumpat yang ramai sekali orang jahil. Sebagai orang dia kata, aku bukan mengumpat, aku cakap benda yang benar. Memang dia tu suka tak mandi, memang dia tu suka memang dia tu takut bini tu kan. Jadi benda-benda begitu memanglah betul, tapi kalau tuan badan dengar, dia benci ke dia suka? Kalau dia benci, maka itu namanya mengumpat. Nampak? Kenapa? Sebab ulama sebut mengumpat ni berarti zikruka akhakal muslim, menyebut perihal saudara musuh Islam di belakang dia, yang mana kalau dia dengar, kalau tuan badan dengar, maka dia akan benci. Maka itu namanya adalah mengumpat. Walaupun memang sifat dia begitu, memang sifat dia memang tak mandi, memang sifat dia ni rumah dia kotor ke apa ke, tapi kalau kita cakap belakang dia, dia pasti akan benci. Itu namanya adalah mengumpat. Jadi apa sahaja perkataan yang kita sebut tentang sahabat kita se-Islam, yang penting di Islam, kalau kita cakap di belakang dia, kita bisik-bisik dengan kawan kita yang lain, kita kata, kau tahu tak, rumah dia tu kotor, anaknya dadah, ataupun keturunannya buruk, ataupun bajunya tak basuh, ataupun keluarganya adik, nampak tak? Nampak? Ataupun dia kata dia tu pendek, ataupun juling, ataupun kerabat dia ada yang khianat, ada yang pencuri, ataupun akhlak yang buruk, ataupun tak ada adab. Jadi kalau benda-benda begini, kalau tuan badan dengar, tuan badan suka ke benci? Pasti dia benci. Kalau benci, itulah namanya mengumpat. Walaupun memang sifat tuan badan sebegitu. Nampak? Tak ada hujah kita nak kata, tak, ini bukan mengumpat, ini memang sifat dia, aku bukan menipu. Memang bukan menipu, tapi benda ni kalau tuan badan dengar, dia pasti akan benci. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baginda pernah mengajar apakah makna mengumpat kepada sahabat-sahabatnya. Baginda pernah berkata pada hadis rawah Muslim, daripada hadis Abi Hurairah, Baginda SAW pernah bersabda, atadaruna mal ghibah? Adakah kalian semua tahu apakah itu makna mengumpat? Maka mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lam.
Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikruka akhaka bima yakrah." Iaitu kamu menyebut perihal saudaramu di belakangnya yang mana dibenci kalau dia dengar. Ada seorang sahabat Nabi ni, dia tak faham. Dia tanya, "Wahai Rasulullah, kalau apa yang kami sebut tu memang sifat dia macam mana pula?" Nampak tak? Kan Nabi dah kata, mengumpat itu berarti kamu menyebut perihal saudaramu se-Islam di belakangnya yang mana kalau dia dengar dia benci. Jadi ada seorang sahabat Nabi ni, dia tanya, "Wahai Rasulullah, in kana fihi ma taqul?" Nabi kata, sahabat dia kata, "Wahai Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Wahai Rasulullah, apakah pandanganmu kalau apa yang kita sebut tu memang ada pada sifat dia? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana fihi ma taqul faqad iqtamtah, wa in lam yakun fihi faqad bahattah." Nabi kata, kalau apa yang kau sebut tu memang ada pada sifat kawan tu, maka sungguh faqad iqtabtah, kamu sungguh telah mengumpatnya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattah, kalau apa yang kamu sebut itu tidak ada pada sifat kawan tu, maka itu lagi teruk, itu namanya membuat penipuan. Namanya dalam bahasa Arab buhtan, menipu, itu lagi dahsyat dosanya. Nampak? Jadi tuan-tuan, jangan kita suka mengumpat orang lain. Kalau kita mengumpat orang lain, itu berarti kita terjatuh pada dosa. Dosa besar atau dosa kecil? Di sini ulama ada mengatakan. Dia kata dekat sini, mengumpat ini, para ulama mereka ada khilaf pandangan. Adakah mengumpat ini dosa besar ataupun dosa kecil? Dan pendapat yang paling tepat adalah sekiranya dia mengumpat orang-orang salih, orang-orang bertakwa, maka tidak syak lagi hukumnya berdosa besar. Adapun kalau dia mengumpat orang yang fasik ataupun orang Islam yang bukan salih, maka ia adalah dosa kecil. Nampak? So kita jangan suka cakap perihal orang lain. Jangan kita sibuk hal orang lain. Kita sibukkan diri kita. Kita sibukkan aib yang ada pada diri kita. Kenapa kita nak sibuk dengan aib orang lain? Adakah kita nak perhatian supaya orang suka kita? Tidak. Kita ingat, kita semua berasal daripada tanah. Untuk apa kita nak berbangga-bangga dengan diri kita yang konon-kononnya sempurna, sedangkan akhlak kita buruk? Jadi kita kena anggap si fulan tu, kalaupun dia tu akhlaknya buruk, tapi tak mustahil tahun depan mungkin dia bertaubat. Adapun aku pula, walaupun nampak baik, tapi mungkin aku buat dosa tanpa aku sedar. Dan juga tuan-tuan, kalau kita, ni lagi satu masalah. Kalau kita sebagai orang, dia sangka buruk. Nampak tak? Dia sangka buruk. Kadang-kadang bila dia jalan dekat masjid, dekat surau, dia tengok kawan tu berdua, tengah cakap-cakap, tengah sembang-sembang, tengok dekat kawan tu kejap, kawan tu tengah sembang kan, sembang berdua. Datanglah kawan yang ketiga, datang masuk, nak pergi masjid, nak masuk masjid. Dia terpandang kawan ni pula pandang dia. Dia ni pula sangka buruk. Dia kata apa? Tu cakap pasal aku tu. Nampak tak? Ada ke hati dia. Ini bisikan syaitan. Syaitan bisik dekat dia, kau nampak kawan kau tu bisik-bisik pasal kau tu. Nampak? Jadi kadang-kadang sebagai orang, dia suka sangka buruk. Dia ni yang ketiga ni tengah sembang-sembang, padahal bukan berkaitan dengan dia pun. Dia suka sangka buruk. Dia cakap pada hatinya, tu cakap pasal aku tu. Nampak tak? Jadi bila dia sibukkan pemikiran dia fikir begitu, maka dia tidak akan rasa seronok dengan dua orang ni. Kononnya dia ni, mereka berdua mengumpat dia. Itu sangka buruk. Nampak tak? Imam Syafi'i pernah berkata, "Man hasuna dhannuhu taba 'aishuhu." Ini kena pegang. Imam Syafi'i kata apa? "Man hasuna dhannuhu taba 'aishuhu." Maknanya, siapa yang sangka baik, maka tenang hatinya. Jadi yang ini kena sangka baik. Kena sangka, dia kena fikir, ini bukan cakap pasal aku ni, nampak? Ini mungkin cakap pasal orang lain. Kalaupun betul cakap pasal dia, jangan kita rasa bermusuh dengan dia. Kata pada diri kita, dia cakap pasal aku, tak apalah, itu sebagai penghapus dosa aku. Aku ni bukan baik sangat, nampak? Jadi aku ni
Aku ni bukan orang soleh, jadi aku tak ada masalah lah kalau orang tu nak kutuk-kutuk aku sebab aku ni memang pendosa. Nampak tak? So kita fikir begitu. Kalau orang tu cakap-cakap belakang kita, first sangka baik. Yang kedua, kalau betul dia cakap pasal kita, kita kena sentiasa sedar diri bahawa sebenarnya kita ni memang kita pendosa-pendosa. So kalau dia cakap pasal kita, kita tenang diri kita, kita kata itu sebagai aku sabar. Ia sebagai mudah-mudahan ia menjadi penghapus dosa aku. Kan ada pahala. Nampak? Jangan suka sangka buruk. Sangka baik kepada orang lain. Ingat Imam Syafi'i kata man hasuna dhannuhu taba'isyuhu. Siapa yang sangka baik, maka tenanglah jiwa dia. Nampak? Tak perlu nak dia nak sibuk fikir dia ni cakap apa dia pasal aku. Nampak tak? Kena tenangkan diri. Dan ulama di sini mereka telah membahagikan. Adakah mengumpat itu pada semua keadaan itu, semua keadaan mengumpat itu hukumnya dosa? Tidak. Bukan semua keadaan mengumpat itu hukumnya berdosa. Mengumpat tuan-tuan, kadang-kadang mengumpat ini jadi harus. Boleh mengumpat. Dan kadang-kadang juga mengumpat itu jadi wajib kita mengumpat. Bilakah kita wajib mengumpat? Disebut dekat sini wazalika fi tahdziri syar'i. Dan yang wajib mengumpat jika pada isu mewaspadai masyarakat pada isu-isu syariat, isu-isu agama. Contohnya sebahagian orang Kristian. Orang Kristian datang ke kampung kita sebarkan kitab Bible mereka. Jadi ini contoh orang Kristian ataupun orang Syiah ke apa ke, dia sebarkan faham yang menyimpang, golongan Wahabi ke, sebarkan faham yang menyimpang. Jadi kita nampak benda ini benda mungkar, menyebarkan fahaman selain Islam itu benda mungkar. Jadi kita kalau kita sebut nama dia di belakang dia, kita kata kau tahu tak si fulan tu dia tu jahat, dia tu penipu, dia tu bawa agama yang sesat. So kita mengumpat dia, itu tidak berdosa. Sebab apa? Sebab itu untuk selamatkan orang lain daripada terpengaruh dengan dia ni. Dan ini perintah Rasulullah SAW. Baginda pernah berkata, baginda bersabda, hatta mata tari'una an zikril fajir uzkuruhu bima fihi hatta yahdarahu nas. Nabi kata, sampai bila kalian semua ingin senyap daripada memperkatakan tentang golongan-golongan yang fajir, golongan-golongan yang fasik. Nabi kata, uzkuruhu bima fihi. Hendaklah kalian sebut tentang mereka hatta yahdarahun nas, supaya manusia boleh mewaspadai diri mereka sendiri. Dan ini yang dibuat oleh Jabatan Agama Islam sekitar JAIS, yang mana mereka apabila mereka tahu benda-benda yang menyimpang, mereka akan terus fatwakan ini sesat, ini salah. Mereka mengharamkan golongan-golongan yang membawa fahaman-fahaman yang menyimpang daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Juga tuan-tuan, kalau kita lihat ada peniaga, kita makan kedai roti canai, kita makan kedai mamak, tengok ada pekerjanya mencuri. Dia curi duit dekat kaunter. Apa kita kena buat? Kita kena bagi tahu. Kita kena mengumpat tentang pencuri itu. Kita khabar kepada pekerja lain, mana bos, ini pekerja ni mencuri. Nampak? Itu mengumpat, tapi bukan mengumpat yang haram. Bahkan itu wajib untuk kita sebut tentang perihal pencuri apa yang dibuat, supaya tidak merebak keburukan, tidak berterusan dia membuat kecurian. Okay? Dan juga apa sahaja perlakuan yang padanya ada penipuan pada perniagaan. Contoh kalau kita nak pergi kedai, kita beli barang online, tengok orang tu penipu, scammer. Apa kita kena buat? Kita waspadai masyarakat daripada terjebak dengan pembelian dengan scammer tu. Nampak tak? Kadang-kadang kita bagi tahu dekat Facebook, kita kata hati-hati orang kampung Subang Permai, ini kedai ni penipu. Nampak tak? So kita mewaspadai masyarakat tentang sikap penipu tersebut untuk kita mewaspadai masyarakat daripada kena tipu. Itu kena tipu pada aspek dunia. Apatah lagi kalau kena tipu pada aspek agama. Kena tipu pada aspek agama seperti golongan-golongan yang menipu, yang mana mereka mengatakan zikir lepas salat tu sesat lah, salaman lepas salat tu sesat lah. Ada yang kata dia mengejek. Apa salam macam kereta api, nampak tak? Dia mengejek.
Itu adalah perkara-perkara yang agama, maka lebih aula untuk kita mewaspadai masyarakat. Okay? Dan juga ulama mereka telah memerincikan apakah keadaan-keadaan yang mana mengumpat ini hukumnya boleh kita mengumpat. Pertama, tazallam. Dia kata tazallam wasta'in wastafti hazir wa'arif wa sufra fiskal mujahirin. Pertama, keadaan yang boleh kita mengumpat jika seseorang tu kena zalim. Kalau kena zalim, contoh kita kena zalim, ada si fulan menzalimi kita dekat kampung kita. Jadi kita ni kena zalim, apa kita kena buat? Kita pergi ke balai polis, kita pergi jumpa tok pengulu ke, jumpa imam ke apa ke, kita beritahu bahawasanya si fulan, wahai tok pengulu, si fulan ni telah menzalimi saya. Jadi kita sebut tentang sikap si fulan yang tadi yang menzalimi kita. Walaupun di Islam, maka tidak berdosa kita mengumpatnya sebab dia ni telah membuat kezaliman kepada seseorang. So, boleh kita mengumpat kalau kita kena zalim. Kita boleh sebut tentang apa perihal orang penzalim tersebut. Yang kedua, wasta'in, iaitu jika kita minta bantuan. Kita nak minta bantuan, contohlah kita ni tak mampu nak ingkar benda-benda mungkar. Nampak? Kita pergi kedai, nampak kawan kita orang Islam, kawan kita minum arak. Kita tak mampu nak ingkar benda mungkar. Jadi kita minta bantuan orang lain, minta bantuan ustaz kat sini ke apa ke, kita kata, ustaz, tolong saya ustaz, saya nak minta bantuan. Saya nak minta ustaz, tolong saya untuk ingkar benda ni. Saya nak sebut dia ni kawan saya ni, nampak tak? Jadi kita tak mampu nak ingkar, so kita minta bantuan orang lain untuk mengingkari perkara-perkara mungkar. Yang seterusnya adalah wastafti, iaitu jika kita nak minta hukum hakam, minta fatwa. Dia nak minta hukum hakam, contohlah dia jumpa mufti ke, dia jumpa tok imam ke apa ke, dia tanya isteri, si isteri ni dia bergaduh dengan suami. Contohnya kan, isteri bergaduh dengan suami, suami tengking dia, isteri tengking dia, nampak? Tiba-tiba pula si suami mengeluarkan perkataan yang mana zahirnya memberi makna cerai, nampak? Jadi si isteri tak faham. Si isteri dia takut dengan perkataan yang keluar daripada mulut suami, nampak? Ataupun si suami kata, kalau engkau keluar rumah, contoh, si suami kata kalau kau keluar rumah pada esok hari, maka kau tertalak, dia kata begitu kan. Jadi si isteri tak tahu esok aku mesti nak keluar rumah, nampak? Jadi suami aku dia kata begitu, kalau aku keluar rumah kena cerai. Jadi si isteri takut, dia pergi jumpa ustaz, jumpa imam kat sini ke, jumpa mufti, lalu dia kata, wahai ustaz, wahai tuan mufti, saya ni suami saya kata begini. Apa hukumnya? Adakah tercerai saya ke tidak? Nampak tak? So kita sebut tentang, kita nak tahu hukum hakam, kita jumpa mufti ke ustaz ke apa kat sini, kita sebut apa yang berlaku antara dia dengan suami dia. Nampak tak? Jadi si isteri sebut sikap suami depan orang lain, itu bukan mengumpat yang diharamkan. Itu untuk minta fatwa, itu dibolehkan dalam syarak sebab dia nak minta hukum hakam. Yang seterusnya adalah satu, tazallam, kena zalim, minta bantuan, minta fatwa hukum. Yang keempat adalah jika kita hendak mewaspadai masyarakat. Ini yang kita sebutkan tadi. Kalau kita lihat ada kerosakan di kampung Subang Permai ini yang disebarkan oleh si A, maka kita apa kita buat? Kita beritahu dekat Facebook grup kampung Subang Permai ini. Kita kata, hati-hati si fulan ni membuat kerosakan di kampung kita. Si fulan ni adalah anak si fulan dan dikenakan. So kalau kita terangkan siapakah dia, pencuri ni ke apa ke, itu bukan mengumpat. Sebab kita nak mewaspadai masyarakat supaya hati-hati dengan perosak ini. Itu bukan mengumpat. Contoh, Jabatan Agama Islam Selangor, Jabatan Jais kita, dia sebut tentang nama spesifik. Siapa antara pendakyah di Selangor ini, di Kuala Lumpur ke mana ke, supaya kita jauhi, supaya kita hati-hati. Itu bukan haram. Jaiz sebab begitu supaya masyarakat di Selangor berhati-hati supaya tidak mendekati ataupun mengambil ilmu daripadanya.
Yang seterusnya adalah wa'arif. Wa'arif. Kalau kita nak perkenalkan kepada orang, contohlah, kita terpaksa mengumpat kawan kita. Kita jumpa kawan kita dekat kampung, kita balik kampung, dah lama tak balik kampung, kita jumpa kawan sekolah kita kan. Jumpa kawan sekolah kita, kata-kata, Yop, apa khabar Yop? Lama tak jumpa. Mana, apa cerita kawan kita dulu? Kawan kita sekolah lama dulu, yang duduk sebelah kita namanya Ali. Ali mana? Alah, Ali yang sebelah kau dulu. Sebelah aku ada 2 orang Ali mana satu? Nampak dia kata. Alah, Ali yang gemuk-gemuk tu, gemuk-gemuk pendek tu tuan-tuan kan. Jadi si Ali yang gemuk tu, ataupun yang tempang tu, memang sifat dia. Kalau dia dengar dia benci kita tak? Dia benci. Tapi ini kita cakap, alah, Ali yang gemuk ataupun yang tempang tu, kita cakap kepada kawan kita yang lain supaya dia kenal siapakah Ali yang dimaksudkan. Maka itu bukan dikira sebagai mengumpat yang diharamkan. Dan last kali dia kata wazkuran fisqal mujahiri, iaitu kita mengumpat untuk menyebut kefasikan orang yang menzahirkan kefasikannya, orang yang menzahirkan perkara-perkara haram yang dia buat di tempat kita. Contoh, si fulan tu dia suka mencuri, dia suka mencuri dekat di rumah ini, di sana, di sini. Maka kita terangkan kepada masyarakat, hati-hati dengan si A ni, si B ni, dia ni suka mencuri. Nampak tak? Jadi si A ataupun si B tadi orang Islam, disebabkan dia sendiri yang menzahirkan, dia curi terang-terangan, dia minum arak terang-terangan, dia berbangga dengan benda dosa yang dia buat sampai semua orang tahu. So kalau kita bersangka buruk kepada dia, kita mengumpat dia, maka ia tidak berdosa. Nampak? Dan seterusnya adalah wan namimatu wa hiya naqlul qawl lil ifsad. Namimah adalah mengadu domba. Mengadu domba itu hukumnya haram dan ia daripada dosa-dosa besar. Apakah maksud namimah? Namimah ini berarti dia mengadu domba. Apakah maksudnya? Maksudnya dia menukilkan kalam, menukilkan perkataan kepada orang lain. Contohlah, si fulan dia sebarkan perkataan kepada 2 orang berkawan ini supaya mereka berdua bermusuh-musuhan. Itu namanya mengadu domba. Dan ini adalah dosa besar dan termasuk pada dosa-dosa besar yang mana ia menjadi fasik. Apakah fasik? Fasik maknanya membuat dosa-dosa besar. Buktinya adalah Allah Ta'ala kata pada Al-Quran, hammazin masya'im binamim, surah Al-Qalam. Di sini Allah Ta'ala menerangkan dosa besar tentang orang yang mengadu domba. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata qattat. Nabi kata tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang mengadu domba. Maksud Nabi dekat sini bukan tak akan masuk syurga langsung. Tidak. Kita semua dah belajar sebelum ni. Kita semua tahu bahawasanya yang tidak akan masuk ke dalam syurga selama-lamanya adalah orang kafir sahaja. Adapun orang Islam, sebesar mana pun dosa mereka, kalaulah mereka tak diampunkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, tapi ia hanya untuk sementara sahaja. Nampak? Kenapa sementara? Sebab dia mati Islam, walaupun dia derhaka kepada mak ayah. Dia derhaka kepada perintah mak ayah. Dia pukul bapaknya, pukul maknya. Maka berdosa besar. Bukan barang siapa pukul bapak, pukul mak, herdik mak ayah. Bukan seperti mana orang yang kata pada zaman sekarang, oi kau takkan cium bau syurga langsung, takkan masuk syurga langsung. Maksudnya adalah tidak masuk syurga bersama dengan orang-orang awan masuk syurga. Nampak tak? Bukan tak masuk syurga langsung. Tak masuk syurga langsung itu adalah orang kafir sahaja. Allah kata innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan pernah mengampuni orang yang mati kafir.
Berarti siapa yang mati kafir tak akan pernah diampunkan oleh Allah selama-lamanya dan akan kekal dekat neraka sampai bila-bila. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan ampunkan orang yang mati selain kafir bagi sesiapa yang Allah Taala kehendaki. Jadi orang Islam, kesimpulannya orang Islam yang mati Islam tapi tak sempat bertaubat, dia mati Islam tapi banyak sangat dosanya, maka mereka terbahagi kepada dua golongan. Saya ulang balik, orang Islam yang mati Islam, bukan mati kafir, mati Islam, dia mati tak sempat bertaubat kepada Allah, mati dalam keadaan dia berdosa besar, maka pada hari kiamat kelak mereka terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama adalah golongan pendosa besar, mati tak sempat taubat tapi mereka diampunkan oleh Allah Taala, mereka dimasukkan ke dalam syurga sebab Allah kata wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah kata Allah tak akan ampunkan orang yang mati kafir, dan Allah ampunkan orang mati selain kafir, itu mati Islam, bagi sesiapa yang Allah Taala kehendaki. Jadi sebahagian mereka yang mati Islam yang banyak sangat dosanya, mereka akan diampunkan oleh Allah, mereka dimasukkan ke dalam syurga. Sebahagian yang kedua, yang mati sama juga, mati Islam, berdosa besar, tak sempat taubat, yang ni tidak diampunkan oleh Allah dengan maksud mereka akan dimasukkan ke dalam neraka untuk sementara. Apa? Kenapa sementara? Sebab dia mati Islam. Itu kelebihan mati Islam. Apa? Itu kelebihan mati Islam. Walaupun dia banyak dosa, tak sempat taubat, kalaupun dia azab dalam neraka, mereka tak akan kekal dekat neraka. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Nabi kata akan keluar daripada api neraka orang yang i'tikadnya dua kalimah syahadah, iaitu mati Islam, dan pada hatinya ada iman sebesar zarah. Nampak tak? Itu penting kita mengaji akidah. Dengan mengaji akidah, kita boleh pelihara iman kita. Barang siapa imannya salah, sebagai contoh iman salah. Contoh sebagai orang ketika mana Isra' Mi'raj, dia sangka Tuhan tu berhala besar, duduk dekat atas. Dia sangka Tuhan dengan Nabi Muhammad saling face to face. Na'udzubillah. Itu bukan akidah kita orang Islam. Nampak? Allah Ta'ala bukan berhala, bukan bertempat di langit, bukan dalam Kaabah, bukan di mana-mana. Ini yang disebut oleh Sultan Selangor kita, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, pada kitabnya Pohon Agama, ketika mana Sultan kita menerangkan tentang sifat 20. Dia berkata Allah Ta'ala bukan di langit, bukan di mana-mana, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di semua tempat, dan bukan di suatu tempat, dan Allah tiada bertempat baginya. Jadi kalau ada orang tanya, habis tu kenapa Tuhan, kenapa Nabi naik ke langit ketika mana Isra Mi'raj? Jawapannya jangan kita goreng-goreng. Kita jawab apa yang ulama jawab sahaja. Contoh Imam Badruddin Ibnu Jamaah pada kitabnya Idhahud Dalil. Dia kata apa? Dia kata Nabi SAW dinaikkan, dimiraskan ke langit. Apa dia kata? Untuk supaya linuriyahu min ayatina, untuk supaya Allah tunjukkan keajaiban ciptaannya. Juga firman Allah kedua, Allah kata laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Maksudnya untuk supaya baginda melihat tanda-tanda keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berjumpa dengan Allah Taala. Ni tuan-tuan, saya dengar ada orang dia menyampaikan ceramah Isra Mi'raj. Apa dia kata? Dia kata bila Nabi naik Mi'raj ke langit ke-7, tiba-tiba dekat sana ada malaikat tu suruh Nabi tunggu dekat sini, dia kata. Dia kata tunggu dekat sini kerana Allah sedang solat dekat atas. Auzubillah. Yang kata begitu terkeluar daripada Islam walaupun dia sampai Islam. Nampak? Allah Ta'ala bukan berhala yang tinggal dekat langit, bukan di mana-mana. Okey?
Seterusnya adalah wat-tahrish. Wat-tahrish maknanya adalah batu api. Batu api. Iaitu batu api walaupun tanpa menukilkan perkataan, walaupun dia buat antara haiwan, binatang. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah antara contoh-contoh dosa besar yang disebutkan dekat sini adalah batu api. Apakah maksud batu api? Iaitu menggalakkan orang lain untuk membuat benda haram supaya berlaku fitnah antara keduanya. Saya ulang balik. Apakah batu api? Yang kita fahamlah, iaitu seseorang dia menggalakkan orang lain untuk membuat benda haram supaya mereka berdua bermusuhan. Apa? Contoh dia kata, kau boleh tahan, dia kata kau macam ni. Kau tahan, kalau kau ketumbuk je. Nampak? Dia menggalakkan orang lain buat benda haram, maka itu batu api. Batu api ini hukumnya dosa besar. Sebab apa? Sebab dia menggalakkan orang lain untuk membuat perkara-perkara haram. Walaupun batu api terhadap haiwan, seperti kambing, ataupun dia buat laga ayam. Laga ayam kadang-kadang dia letakkan, walaupun letak pisau ke dekat kaki, tak letak ke, yang penting dilaga-lagakan, maka itu hukumnya haram. Kecuali melaga-lagakan antara khinzir. Laga-laga antara khinzir tidak berdosa. Sebab khinzir sunat untuk dibunuh. Okay? Kita lihat asalnya. Sama sekali lagi insyaAllah. Jadi berkenaan dengan batu api tadi, walaupun kita dengan tepuk tangan pun
disebabkan tepuk tangan kita itu menyebabkan orang itu bersemangat untuk membuat perkara-perkara haram, maka itu dikira sebagai batu api yang mana hukumnya berdosa besar. Kecuali jika dia batu api terhadap khinzir, maka tidak berdosa kerana khinzir boleh dibunuh. Adapun anjing bukan semua anjing boleh dibunuh. Nampak? Orang pada zaman dahulu, orang Islam, mereka gunakan anjing untuk memburu haiwan. Itu dibolehkan. Nampak? Mereka gunakan anjing untuk jaga kebun mereka, itu dibolehkan. Kalau beli anjing untuk ada hajat untuk jaga kebun ke apa ke untuk memburu, maka itu dibolehkan. Tapi kalau dia bela anjing tanpa sebarang hajat, dia bela anjing macam bela kucing, nampak? Maka di sini ada hadis Nabi berkata, barang siapa buat demikian, maka akan gugur daripadanya 2 qirat pahala. Setiap hari akan gugur 2 qirat pahala. 2 qirat pahala dengan maksud 1 qirat ini bersamaan seperti besar gunung Uhud. Jadi kalau 2 qirat lagi besar, maknanya siapa bela anjing tanpa sebarang hajat, maka gugur daripadanya pahala-pahala. Sehari gugur 2 qirat pahala, 1 qirat bersamaan seperti besarnya seperti gunung Uhud. Nampak? Jadi anjing memang najis, tapi orang Islam boleh menggunakannya untuk memburu. Nampak? Dan adakah anjing boleh dibunuh? Anjing yang boleh bahkan disunatkan bunuh adalah anjing yang berwarna hitam legam sahaja. Saya ulang balik, anjing yang sunat untuk dibunuh adalah anjing yang hitam legam. Sebab ada sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah berkata pada hadis selupa matan je, mafhum hadis tersebut adalah Nabi kata, kalau kalian melihat anjing hitam, bukan hitam separuh, hitam legam semuanya, Nabi kata, faqtuluhu, hendaklah kalian bunuh dia kerana ifa'innahu syaitan. Kerana syaitan suka menyerupai anjing hitam legam. Nampak tak? Jadi anjing yang dekat luar, kalau ada anjing kan, dekat yang lalu depan rumah kita ke apa ke, itu tidak disunatkan bunuh. Okey. Jadi sampai sini untuk hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita manfaatkan, insya-Allah. Ada sebarang soalan? Kita ada? Kalau tak ada, sampai sini saja, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita manfaatkan. Mudah-mudahan dengan asma kita hadir pada hari ini, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah masukkan kita semua ke dalam syurga tanpa suara azab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم نجنا من عذاب القبر، اللهم نجنا من عذاب يوم القيامة، اللهم يسر أمورنا ولا تعسر علينا، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.